telah berucap tadi, saya kena ambil flight pukul 11.30 kerana ada ahli parlimen PAS berhimpun hari ini untuk retreat perbincangan bajet 2012. Saya cuba untuk memberikan beberapa penjelasan ya. Yang penting ialah keadilan ya. Pada pandangan Islam, bila kita adil, kita mendekati rahmat daripada Tuhan ya. Kalau kita tidak adil, kita telah menjauhi agama. Semua pihak memerlukan keadilan ya. Kemudian yang kedua ialah kita pada pandangan Islam adalah satu keluarga. Kita boleh berbeza akidah, tetapi kita berkongsi kemanusiaan ya. Jadi saya sendiri bila lihat orang bukan Islam miskin, tetapi mereka tak boleh menerima beasiswa ataupun apa-apa bantuan kerajaan, saya tidak boleh menerimanya sebagai manusia. Kerana ini boleh menghalang manusia memahami Islam dan menjauhkan manusia daripada Islam. Ia adalah satu tindakan yang merosakkan. Sebab itu saya yakin kalau PAS dan rakannya Pakatan Rakyat diberi peluang mentadbir Putrajaya, masyarakat Malaysia akan berubah daripada berita yang ada pada hari ini. Dan ini dibuktikan di Kelantan, seperti dalam kes babi tadi, dalam kes-kes yang lain ya. Yang saya nak kongsi dengan saudara ialah maklumat tentang 13 Mei 1969 yang masyhur. Kenapa di Kelantan tidak ada satu pun pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan dan tidak ada pergaduhan? Adakah ini secara kebetulan? Ia sebenarnya bukan satu kebetulan. Menteri Besar PAS pada waktu itu, Datuk Asri, telah memanggil semua ketua kampung di kediamannya di JKR 10 dan telah memberikan arahan supaya menjaga keselamatan semua rakyat tanpa mengira kaum, dan jika sekiranya apa-apa berlaku dalam kampung mereka, penghulu itu, ketua kampung itu akan diambil tindakan. Ini adalah satu rekod bagaimana PAS menjaga keamanan keselamatan rakyat berbagai kaum. Dan rekod ini ialah kerana kita committed dengan Islam. Tuan-tuan mungkin bertanya, apa beza PAS dengan UMNO? Oleh kerana PAS committed dengan Islam, adakah PAS lebih bahaya daripada UMNO? Jawapannya ialah komitmen dengan Islam itulah yang menjadikan PAS berbeza dengan UMNO. Kalau PAS tak ada komitmen Islam, PAS akan jadi sama dengan UMNO. Adanya Bumi Putera yang diberikan bantuan, bukan Bumi Putera tidak boleh menerima bantuan. Ini adalah salah. Ini adalah dari segi Islam adalah satu pendekatan yang salah. Pada pendekatan Islam, orang yang lemah, yang memerlukan, yang miskin wajib dibantu tak mengira keturunan dan agama mereka. Berdasarkan berit tadi. Kalau kita pergi ke estate orang India, Masya Allah, orang putih telah jadikan mereka tertindas dalam estate. Bila mereka pencen sebagai pekerja estate, mereka tak ada tempat untuk duduk. Nak beli rumah terlalu mahal. Kerajaan Tok Guru pada 1993 telah membeli 20 ekar tanah estate di Kuala Krai untuk diberikan secara percuma kepada pesara-pesara pekerja estate untuk meraihkan keperluan perumahan orang India. Dan saya rasa kalau kita boleh mentadbir Malaysia, isu kemiskinan ladang, isu kemiskinan bandar, isu kemiskinan lain dapat kita selesaikan. Apa caranya? Satu caranya ialah dalam sistem Islam ada zakat daripada petroleum, daripada lombok. Apa beza zakat dengan cukai? Zakat ialah hanya boleh digunakan untuk kumpulan sasar. Dan kumpulan sasar itu ada 8. Orang fakir, iaitu the hardcore poor, orang miskin, iaitu poor, dan orang-orang yang lain. Dan
tidak mengira keturunan dan agama. Zakat boleh diagihkan kepada semua penerima sasaran tanpa mengira agama. Cukai boleh digunakan untuk perkara-perkara seperti bayar bil api rumah Perdana Menteri, atau sewa jet eksekutif untuk pergi ke Uzbekistan, ataupun Royal Suite di New York. Tetapi zakat tak boleh guna untuk itu. Zakat mesti pada sasarannya. Katakan kalau Petronas diarah membayar 2.5% zakat daripada keuntungannya, ia akan menjadi 5 hingga 10 bilion satu tahun. Dalam masa 5 tahun tidak ada lagi orang miskin di Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Berkenaan dengan undang-undang tadi, pada zaman Nabi SAW, Islam telah mengizinkan orang bukan Islam membuat pilihan. Dia boleh menggunakan undang-undang mengikut agama mereka, atau memilih untuk mengikut undang-undang Islam. Bagi orang Islam, bagi jenayah-jenayah berat yang melibatkan ketenteraman masyarakat, seperti mencuri, ia mesti dihukum mengikut undang-undang Tuhan, kerana pada pandangan Islam, undang-undang ini efektif untuk mencegah orang melakukan jenayah. Jangan lihat undang-undang ini sebagai satu punishment semata-mata, tetapi ia satu prevention, satu pencegahan, supaya lebih kurang ataupun minimum orang melakukan kesalahan. Itu semangat undang-undang Islam. Kerana itu penaltinya nampak heavy. Is heavy. The heaviness of the penalty is to prevent the crime, untuk mengelakkan orang melakukan kejenayah. Dan dengan itu masyarakat akan jadi aman, masyarakat akan jadi bahagia. Dan ini pada pandangan Islam tidak boleh dipaksa pada orang bukan Islam. Dan pada masa yang sama, kita harap orang bukan Islam juga jangan memaksa orang Islam menolak undang-undang agama mereka. Kami menghormati hak tuan-tuan bukan Islam mengikut undang-undang tuan-tuan. Mengapa tuan-tuan tak boleh hormati hak kami mengikut undang-undang agama kami? Jadi masa tak mengizinkan, walaupun perkara-perkara lain ada saya nak sentuh lagi, tetapi kita berjumpa lain kali. Kalau sekali kita dah habiskan perbincangan kita, mungkin kita tak ada masa nak jumpa lagi. Saya terima kasih pada cadangan saudara kita tadi untuk adakan dialog ini di peringkat-peringkat yang lain, dan dengan semangat muhibbah satu sama lain, ya. Kita berdiri sama rata dan kita tidak ada unsur untuk mengkecil-kecilkan mana-mana pihak. Dan kerana agama pada sejarahnya boleh digunakan untuk membawa rahmat, mercy, boleh juga digunakan untuk mewujudkan pertentangan. Sebenarnya agama mempunyai potensi di negara kita untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih baik pada masa akan datang, kerana pemimpin-pemimpin bila mereka patuh pada agama, mereka tidak akan jadi pemimpin yang jahat, pemimpin yang diskriminasi, pemimpin yang mengaut kekayaan, pemimpin yang lupa masyarakat kecil di bawah. Kerana tiap-tiap anggota ini, kata orang Islam, tiap-tiap masyarakat yang dipinggirkan secara sengaja, mereka akan mendapat punishment, balasan di hadapan Allah SWT. Dan dalam Islam, doktrin yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, pemimpin yang adil, dia yang pertama masuk syurga. Pemimpin yang jahat, dia yang terakhir boleh masuk syurga. So it's a very heavy duty for a Muslim to be a leader. Dan kerana itu kita orang Islam yang committed, nak orang Islam yang baik macam Tok Guru Nik Aziz jadi pemimpin kita. Sekarang dia dah memimpin Kelantan, satu hari kita kena suruh dia juga jadi guidance ataupun guide us untuk Putrajaya. Kalau Tok Guru jadi pemimpin Putrajaya, not by force, bukan payah paksa. Hakim, ketua hakim datang jumpa Tok Guru baca ayat Quran. Ketua polis datang, 262 peluru pembedih mata telah dilepaskan. Ramai orang sakit.
Tok Guru panggil baca ayat Quran, tak boleh buat anaya. Orang mau beri pun amanah, bersalah. Kenapa nak tembak gas pemedih mata? Nanti akhirat esok malaikat pula tembak awak gas pemedih mata di padang mahsyar. Jadi we need this kind of arrangement of engagement. Bukan sahaja a very strict policy, tetapi juga spiritual meaning, spiritual approach yang kosong dalam negara kita. Kalau Perdana Menteri berucap, dia hanya berucap guna undang-undang, tetapi dia tak berucap menggunakan sentuhan spiritual. Ini yang hilang dalam masyarakat kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.